Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya nak kongsi sikit tentang teknik menjawab kebat. So, semua pelajar dah tahu bagaimana bentuk kebat. Apa yang penting untuk kebat ni ialah awak kenal pasti dalam soalan itu, dalam soalan dia mesti bagi nombor. Okey, inilah yang paling penting. Kerana apa? Kerana ini yang menentukan sama ada dia nak satu isi ataupun dia nak beberapa isi. Okey. Contohnya di dalam soalan ini. Okey, bila dalam soalan dinyatakan huraikan 3, ada nombor. Maka bila ada nombor, confirm kena bagi 3 isi. Okey, isi pertama serta huraian, isi kedua serta huraian dan juga isi ketiga berserta dengan huraian. Okey. Kemudian yang kebat yang dia minta banyak nombor ni adalah kebat yang paling senang. Kerana dia macam nak bagi markah bonus je dekat awak. Maka jawab dengan bersungguh-sungguh. Biasanya dalam petikan juga ada jawapan. Boleh juga awak beri jawapan awak sendiri. Okey, seterusnya kalau kita tengok di sini contohnya terangkan 3 pendekatan. Sama. Dia nak 3 isi. Ada nombor sahaja maka kena bagi isi mengikut nombor tersebut. Okey, kemudian kebat yang tak ada nombor. Okey, contohnya begini. Huraikan faktor peningkatan kejadian bunuh diri. So dia tak ada bagi tahu dia nak berapa faktor. Bila dia tak bagi tahu nak berapa faktor, maka kita guna formula isi, huraian lengkap, kesimpulan. Okey. Yang ini format lama ni, dia nak 6. Biasanya soalan sekarang dia mesti nak 4 markah je. Okey, so kalau kita tengok di sini, antara faktornya pertengkaran dan selisih faham di tempat kerja. So yang ini, isi ini ada dalam stimulus. So boleh ambil sahaja. Okey, ini huraian. Huraiannya disebabkan rasa tak puas hati antara kedua pekerja yang terbabit. Okey, dan bagi kesan. Okey, bagi kesan. So isi huraian macam biasa, huraian lengkap. Huraian lengkap ni awak boleh bagi kesan. Okey, kalau tak ada kesan, contoh dalam artikel tu ada poin-poin utama. Contohnya ada statistik ke apa ke, boleh ambil. Okey, contohnya bagi kesan pun boleh. Okey, yang ni kita tak gunalah sebab kita nak guna kebat yang 4 markah saja. Kemudian kesimpulan seperti biasa. Oleh itu, ini kesimpulan. Oleh itu ataupun kesimpulannya, umat Islam hendaklah sentiasa saling menghormati antara satu sama lain. Okey. So kebat yang satu isi ni dia lebih kritikal sebab awak kena jawab mengikut format yang kita perlukan. Okey, yang ini adalah kebat berfakta. Contoh merujuk pada perkataan di atas, nyatakan bentuk muamalat yang diminta 2 bentuk muamalat yang sesuai. So bila kebat berfakta, mesti faktanya tepat. Okey, kalau contohnya kat sini jawapannya baik salam dengan baik istisna sahaja. Kalau awak jawab contohnya baik tawarruk, baik adain, maka jawapan awak semua adalah salah. Yang ni kebat fakta. Okey, dan dia berangkai sebab dia ada soalan A dan juga soalan B. Biasanya soalan B berkaitan dengan jawapan di A. Okey, kita harap-harap soalan macam ni bolehlah membantu awak untuk mendapat markah untuk kebat. So ni antara lain berdasarkan penyataan di atas, huraikan pendapat anda. So ni kebat juga walaupun stimulusnya pendek sahaja. Tetapi ini juga adalah bentuk kebat dan dia juga adalah kebat berangkai kerana dia ada soalan A dan dia ada soalan B. Okey, contoh lain kebat kalau kita tengok di sini, contoh lain jap saya tunjukkan pada awak Okey, ni contoh cerita pasal anak yatim piatu. Mengapakah anak yatim perlu diberi perhatian dan jagaan orang dewasa? So kita tengok skema dia. Okey, so yang itu mestilah kebat yang dia nak satu sahaja isi. Kerana apa? Dalam soalan dia tak bagi nombor. Okey, mengapakah anak yatim? So isinya satu sahaja. Okey, isi kerana mereka adalah kaum yang lemah. So mana-manalah daripada isi ini, kemudian bagi huraian, kemudian bagi huraian lengkap. So dalam ini Ustazah nak bagi tahu, dalam huraian lengkap Ustazah ambil jawapan daripada stimulus. Okey, ada jawapan dalam stimulus. Ingat, untuk kebat PSI, apa-apa sahaja ayat di dalam stimulus, untuk kebat untuk kebat, apa-apa sahaja ayat dalam stimulus kita boleh gunakan sebagai jawapan. So kesimpulan ni bagi ayat sendiri. Okey, so itu untuk itu adalah untuk kebat. So untuk hujah, hujah ni kalau tahun lepas keluar satu soalan hujah, okey. Biasanya soalan hujah ni dia tak banyaklah 1 ataupun 2, tapi soalan hujah soalan yang susah
aras tinggi. Okay. So untuk soalan hujah, apa yang perlu awak fokuskan adalah dalam soalan hujah, dia mesti ada 2 poin. Contoh kita ambil yang ini. Maknanya nak ambil contohlah ambil yang ni kan. Pengurusan harta anak yatim yang betul dapat menjamin kehidupan anak yatim di masa hadapan. Okay. So biasanya Ustazah akan suruh pelajar bagi ciri-ciri, bagi kesan untuk poin-poin ini. So awak keluarkanlah, awak keluarkanlah sebanyak mana awak boleh. Kemudian macam mana kita nak jawab, awak cantumkan poin A dan poin B. Contohnya jawapan yang ini dengan jawapan yang ini. Awak cantumkan. Okey, maka dalam satu jawapan ni mesti ada poin A dan juga poin B. Kalau hanya ada poin A, salah. Mesti ada dua-dua poin kita jawab sekali. Contohnya kat sini, anak yatim akan menjalani kehidupan selesa kerana mempunyai sumber kewangan yang mencukupi. Okey, maksudnya kat sini yang ini poin B. Okey, yang ini poin B. Sebab yang ni tentang kehidupan dia. Okey, ni B. Yang ni poin A. Kerana apa? Kerana pengurusan harta anak yatim dijaga dengan betul. Okey, contoh lain kita tengok. Okey, contohlah hukuman rejam sampai mati. Okey, bagi penzina adalah dianggap kejam bagi sesetengah pihak. So kita nak hujah ini menolak. Tengok dia nak tolak ataupun sokong. So awak keluarkan apa fakta-fakta penting untuk hukuman rejam sampai mati. Okey. Keluarkan kesan-kesan dia, faktor dia, ciri-ciri dia, apa yang awak boleh keluarkan. Okey. So selalu saya kata labelkan A dan B. Kemudian tengok di sini, melahirkan sifat gerun agar masyarakat dapat menjauhi perkara zina. So yang ini kita kata menjauhi sifat gerun ini menunjukkan bahawa ia adalah hukuman kesan daripada hukuman rejam. Okey, dengan adanya hukuman kejam akan melahirkan sifat gerun supaya masyarakat dapat menjauhi zina. Okey, so ini adalah fakta untuk menyangkal bagi hujah tersebut. Okey, so itu Ustazah sharekan dua. Yang penting untuk kebat, ingat kalau dia ada nombor, bagi ikut nombor. Maksudnya kalau diminta dua kepentingan, dua langkah, dua cara, maka bagi dua isi, dua huraian. Kalau dia tak sebut nombor, cadangkan cara, maka kena bagi isi huraian lengkap, kesimpulan. So untuk hujah, apa yang penting adalah kenal pasti 2 poin. Kemudian dalam satu jawapan ini awak mesti kaitkan kedua-dua poin tersebut. Jangan hanya cerita pasal poin A je, poin B tak cerita, tak boleh. Mesti cerita poin A dan juga poin B. Okey, itu saja. Good luck untuk esok. Pastikan PSI A+. Bye.